Nak anak belajar sampai universiti tanpa hutang? Dengar dulu video ni sampai habis. Zaman sekarang, kos masuk universiti bukan kecil. Sekitar 7 hingga 20 ribu ringgit setahun. Jika dikira 5 tahun pengajian, jumlahnya boleh cecah 35 ribu hingga 100 ribu ringgit. Jadi, sebagai ibu bapa yang bijak, bagaimana nak elakkan anak-anak kita berhutang ketika mereka masih lagi belajar? Yang pertama, buka dulu akaun emas di Public Gold. Sekecil bayi dah boleh mulakan tabungan emas di Public Gold. Ibu ayah boleh mulakan simpanan 1 gram setiap bulan di dalam akaun Get Public Gold sehingga anak tersebut berumur 18 tahun. Jika konsisten selama 18 tahun, bajet yang terkumpul untuk dana pendidikan anak-anak akan dapat sehingga 216 gram emas. Nilai semasanya hari ini adalah sekitar RM125,000. Dengan kenaikan harga emas jangka masa panjang, simpanan ini bukan sahaja cukup untuk biayai pengajian anak, tetapi ia juga memberi ketenangan dan kebebasan kewangan untuk keluarga. Bagi ibu ayah yang cakna dan berminat untuk mengambil langkah pertama, wujudkan dana simpanan anak-anak sejak kecil, boleh terus klik button sign up di bio teacher atau DM teacher untuk teacher bimbing sebaiknya. Follow teacher.